Assalamualaikum, TX 5628. Okey. Jadi apa punca dia, kerosakan dia? Steering box dia lingkup Steering box ni pun sebenarnya dulu pernah ganti juga. Tu ada chop. Jadi steering box ni memang tak boleh pakai dah. Kena tukar seketul. So macam mana rupa ganti? Ini ganti dia. Cuba pusing yang ni. Solid Solid. Tak ada goyang-goyang tak? Ini second hand original. Jadi kalau nak tanya aku, steering box lori dengan van tak sama Tak sama. Tak sama bentuk dia lain. Jadi kalau van punya macam mana rupa? Sekejap aku tunjuk macam mana rupa van ni. Nanti kau salah faham. Van vanet dengan lori pickup vanet tak sama. Tak boleh pakai. Jadi kalau tanya aku rupa steering box vanet ni. Steering box van macam ni. Begini rupa steering box van. Okey, terima tu. TX 5628. Okey, aku nak update. Macam mana sekarang hasil dia? Steering masih pusing pakai tangan ke? Pakai tangan. Okey, dah okey. Jadi kerosakan adalah steering box. Okey. Ini aku punya penyiasatan Aku tak cerita benda yang mengarut. Yang aku jumpa, kalau dia leaking mesti keliling ni basah. Jadi takut sebelum ni dia ada masalah, dia tukar steering box second hand. Tapi mungkin dia tak check, tak ada minyak dalam ni. Tak ada minyak. Kalau dia ada minyak, dah lama dia basah kawasan ni dan orang kata habuk semua lekat dengan minyak. So dalam ni kosong. Tak ada sebarang minyak pun dalam tu. Kosong. Jadi aku cari satu second hand original, aku check ada minyak. Kalau tak ada minyak, kena tambah ataupun tukar. Itulah punca sebenar kenapa benda ni jahanam. Okey, jumpa lagi.